Assalamualaikum. 11:44 pagi tadi, kan? Yang Dapi ni tetap gunakan kereta aku, apa benda barang-barang aku. Duduk ceroboh kedai aku lagi, kenapa? Aku dekat Pendang, nak pakai kereta aku tak boleh, nak nega dengan kedai aku sendiri tak boleh. Tak ada kena-mengena kita buka dekat sana ada kaitan dengan kehidupan dia. Saya nak buat macam mana ni dengan Dapi ni? Yang dia kena fikir, kedai dia kena fikir apa benda yang saya pakai, dia ada keperluan untuk dia dekat situ. Selama berpuluh tahun ni apa benda dekat apa benda? Dekat sekolah menengah tu, perbincangan dengan polis tu apa benda tu pasal kedai tu. Korang rasa dia boleh faham ke tidak? Bila orang khabar dia ceroboh kedai tu, orang bawa dia pergi ke balai polis, orang bubuh dia buat gila. Dia keluar, dia nak bubuh aku pula buat gila. Aku 17 kali kena pukul dengan geng dia, tak sedarkan diri. Ini macam mana? Sekarang ni dia mula mengancam tau dengan geng dia ni. Pada tarikh hari ni, 18 hari bulan 6 tahun 2026, dekat Peramu tu dia nak curi kereta BPJ 390 tu, dia bunuh anggota polis. Cuba cek balik ni polis, kontijen Pahang. Okey? Berlaku pukul 2.43 minit petang. Saya ada dekat saya minyak tu.